Bagi yang nak bermula, antara saiz emas yang saya selalu galakkan untuk anda simpan dan mula adalah Gold Bar 5 gram dan juga 1 dinar. Walaupun dia nampak kecil sahaja, tetapi nilainya dah lebih RM3,000. Jadi jangan pandang rendah dengan item 1 dinar dan 5 gram ni. Berdasarkan data daripada Jabatan Perangkaan, ramai rakyat Malaysia yang masih tak ada simpanan walaupun RM1,000 dalam akaun bank. Target pertama yang mudah untuk anda ada adalah 5 gram gold bar ataupun 1 dinar. Cara yang paling senang adalah melalui akaun emas Gap iaitu Gold Accumulation Program. Tiada cas simpanan, tiada komitmen bulanan dan anda boleh tentukan sendiri berapa banyak yang anda nak simpan setiap bulan. Contohnya, simpan 1 gram sebulan, selepas 5 bulan dah cukup untuk keluarkan 1 dinar ataupun 5 gram gold bar. Simpan 0.5 gram sebulan, selepas 10 bulan anda tetap capai target yang sama. Tapi kalau bajet lebih rendah daripada itu, simpan sahaja mengikut bajet kita RM100, RM200 sebulan sampai cukup gram, boleh keluarkan 5 gram atau 1 dinar ni. Apa yang penting adalah konsisten menyimpan sampai capai target masing-masing. Simpanan emas adalah simpanan untuk masa hadapan. Bagi yang nak bermula untuk menyimpan emas mengikut bajet anda, boleh klik button set up atau hubungi saya akan bantu sebaiknya.